اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Auda penonton muslimin dan muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bertemu dalam rancangan Irsyad Hukum sempena Aidilfitri pada tahun ini. InsyaAllah dalam rancangan ini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mengqada puasa sunat 6 Syawal. Ada penonton muslimin dan muslimat sekalian. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal adalah ibadah sunat yang sangat dituntut dan mempunyai keistimewaan ganjaran pahala yang khusus. Dalam riwayat daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Maksudnya, sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan kemudian diikutinya puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari daripada bulan Syawal, nescaya yang demikian itu seolah-olah dia berpuasa sepanjang masa, yakni sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal disunatkan ke atas orang yang menunaikan puasa penuh pada bulan Ramadan. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal juga disunatkan ke atas orang yang tidak berpuasa penuh pada bulan Ramadan kerana keuzuran yang diharuskan oleh syarak seperti sakit. Manakala orang yang tidak menunaikan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak, haram baginya melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal melainkan setelah dia selesai mengqada puasa Ramadan. Kerana puasa Ramadan yang ditinggalkan dengan sengaja itu wajib diqada dengan segera. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal boleh dikerjakan secara berturut-turut atau tidak, sama ada sejurus selepas 1 Syawal atau pada bila-bila masa dalam bulan Syawal. Walau bagaimanapun, afdal mengerjakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal itu secara berturut-turut selepas 1 Syawal kerana menyegerakan ibadah. Di samping kerana dikhawatiri akan luput waktunya jika puasa itu dilambat-lambatkan. Ada penonton sekalian, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal akan luput waktunya dengan berlalunya bulan Syawal. Namun, timbul persoalan apabila puasa sunat 6 hari di bulan Syawal itu tidak sempat dikerjakan di dalam bulan Syawal disebabkan perkara-perkara seperti seseorang itu mengerjakan puasa qada Ramadan di dalam bulan Syawal dan tidak berkesempatan untuk mengerjakan puasa sunat 6 di dalam bulan Syawal itu. Ataupun seseorang itu berhasrat untuk mengerjakan puasa sunat 6 di penghujung bulan Syawal, akan tetapi tiba-tiba berhalangan. Maka dalam keadaan seperti ini, adakah puasa sunat 6 itu boleh diqada di dalam bulan lain? Ada penonton yang dihormati sekalian, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal adalah puasa sunat ratib. Menurut mazhab Syafi'i,
Sunat-sunat rawatib adalah ibadah-ibadah sunat yang mengikut ibadah lainnya atau yang bergantung kepada ibadah lain. Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj menyebut fatwa bapanya bahawa puasa sunat ratib sunat diqada dan atas alasan tersebut dibolehkan mengqada puasa sunat 6 Syawal dalam bulan Zulqa'dah. Menurut beliau, pendapat ini adalah pendapat Al-Aujah. Ibadah sunat rawatib juga dikatakan sebagai ibadah sunat yang mempunyai waktu tertentu. Puasa sunat 6 hari di bulan Syawal adalah antara ibadah-ibadah sunat yang ditentukan waktunya, yakni muakkad, sebagaimana juga puasa hari Isnin, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura dan puasa hari-hari putih. Menurut para ulama, sunat mengqada ibadah sunat muakkad yang telah luput. Imam Ash-Shibra Majlisi rahimahullah ketika menjawab persoalan mengenai adakah puasa sunat seperti puasa hari Isnin dan puasa hari Ashura juga sunat diqada jika luput. Beliau menjelaskan terdapat pendapat mengenainya dan yang sepatutnya adalah disunatkan mengqada puasa sunat kerana mengambil kira dari disunatkan mengqada ibadah sunat muakkad. Maka berdasarkan penerangan tersebut, ada penonton sekalian, jelas menunjukkan bahawa puasa sunat 6 hari di bulan Syawal itu juga sunat diqada. Dari segi ganjaran pahala pula, orang yang mengqada puasa sunat 6 itu akan diberi ganjaran pahala puasa sunat. Imam Ar-Ramli rahimahullah dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj menyatakan bahawa puasa sunat 6 yang diqada itu diberi ganjaran pahala puasa sunat. Ini kerana ganjaran pahala puasa dalam hadis mengenai puasa sunat 6 Syawal itu terikat dengan puasa sunat 6 itu dikerjakan di dalam bulan Syawal. Orang yang mengerjakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal setelah menunaikan puasa Ramadan, dia akan diberi ganjaran pahala puasa fardu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Beliau menyebut, wal muradu thawabul fard wa illa lam yakun li khususiyati sittati syawalin ma'na. Artinya, dan yang dimaksudkan dengan ganjaran mengerjakan puasa sunat 6 yang disebut dalam hadis itu adalah pahala puasa fardu. Jika tidak demikian, maka tidak ada makna bagi pengkhususan puasa 6 hari di bulan Syawal itu. Jadi kesimpulannya, ada penonton sekalian, puasa sunat 6 hari di bulan Syawal itu sunat diqada. Dari segi ganjaran pahala pula, orang yang mengqada puasa sunat 6 itu akan mendapat ganjaran pahala sunat. Wallahu a'lamu bissawab. Ada penonton yang saya hormati sekalian, demikianlah penjelasan mengenai mengqada puasa sunat 6 Syawal. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberi manfaat kepada semua. Untuk akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم